adakah AI akan ganti kita guys? Now, sebelum saya bagi pendapat saya, jom kita tengok apa orang-orang yang famous di luar negara cakap. Macam ni Elon Musk, dia kata we are not far from dangerously strong AI. Dangerously. Okay, ini adalah Tim Cook, CEO kepada Apple. Dia kata AI will affect every product and every service that we have. Okay, ini adalah CEO Google. Dia kata AI will have a more profound impact on humanity than fire, electricity and internet. So dengan percakapan macam ni, adakah mereka ni, AI ni akan replace kita? Pendapat saya tidak. AI tak akan replace kita, tetapi masalah dia, orang yang tahu guna AI akan replace kita. Macam mana maksud tu? Maksudnya kalau ada company yang dah tahu guna AI, okay, mereka akan buang banyak pekerja sebab AI ni boleh buat kerja. Jadi bagi korang yang tak tahu lagi AI, tak pernah lagi ambil tahu, tak pernah lagi belajar, jangan terlepas peluang AI guys. Sebab AI boleh bantu korang buat duit. Korang boleh buat duit RM50 sehari, RM100 sehari kalau korang tahu guna. So apa yang saya nak tunjukkan dekat video ni adalah saya bagi tools AI percuma, dan di dalam tu juga banyak ilmu yang akan saya kongsikan secara percuma kepada korang. Jadi korang tengok link di description, di bio ataupun di mana-mana, ada yang dia tulis macam ni. Okay, unlock 85 plus AI automation bot. Okay, ini saya bagi 100% percuma. Dan kalau korang tengok video ni yang ada dekat sini ni guys, 100% AI yang buatkan. Dan segala teks, segala konten, segala ayat, segalanya semua AI yang buatkan. Jadi kalau korang nak guna tools ni secara percuma, korang masukkan email, nama korang, dan korang tekan butang access now. Okay, so bila korang dah access ke dalam sistem, dia akan ada macam ni. Jadi korang boleh tekan sahaja di atas title ni untuk masuk ke dalam. Alright, so lepas dah masuk ke dalam, kalau korang nak cepat, korang boleh tengok butang topi sekolah, topi belajar ni. Alright, korang tekan sahaja di situ. Okay, dekat sini adalah segala konten yang ada. So setiap satu ni dekat sini adalah bot-bot ataupun GPT agent yang telah saya susun untuk korang boleh guna terus. Macam contoh apa yang ada kat sini. Okay, let's say kita pergi dekat sini guys. Okay, AI bot content creation. So bila saya tekan dekat sini guys, dan saya tekan butang X dekat bawah ni, ini dalam mobile lah, dalam desktop dia akan jadi lain. Dan korang boleh tengok dekat sini, kalau korang nak buat story guys, okay, kalau korang nak buat blog, semua pun boleh buat menggunakan AI. Korang nak cari content strategi, banyak benda. Saya menggunakan segalanya daripada sini. Dia menggunakan ChatGPT tetapi dia lebih spesifik. Jadi korang boleh guna dengan menekan butang ni. Okay, macam contoh yang saya nak kongsikan kepada korang. Alright, saya pernah buat konten untuk satu company laundry ni, dan saya menggunakan semuanya AI, gambar, dan apa yang saya cakap sebenarnya, idea dekat sini semuanya AI, dan korang boleh tengok saya dapat 1.18k view menggunakan AI. Saya nak tunjukkan segalanya yang ada dekat sini ni. Macam contoh quotes dekat sini ni AI yang buatkan, gambar dekat sini semua AI yang buatkan, dan teks semua ni pun AI yang buatkan. Jadi korang bayangkan kalau korang selalu post ke dalam social media yang korang mungkin tak ada idea nak buat konten macam mana, semua AI buat. Dan sekarang ni korang boleh post apa sahaja korang nak promote. Produk affiliate, bermaksud produk orang lain korang nak market, di mana kalau orang beli korang dapat commission, korang ada bisnes sendiri, semuanya korang boleh menggunakan AI untuk online-kan bisnes korang. Dan saya nak kongsikan juga di dalam sistem ni, kalau korang tekan butang di bawah ni sekali lagi, so dia buka, dan korang boleh scroll ke bawah. Nanti dari semasa ke semasa saya akan masukkan banyak lagi benda dekat sini. Dan contoh dia, kalau macam must have AI tool dekat sini ni, kalau korang tengok, saya tekan. Now dekat sini untuk buat video, buat gambar tadi, kita perlu menggunakan tools. Dan banyak tools di luar sana berbayar, jadi korang kena bayar, especially bila nak buat video. So saya dah list downkan semua yang free. Mungkin ada yang kena pakai kredit, setiap hari diorang bagi renew kredit secara percuma, dan juga ada yang 100% free.
So saya cuba list downkan segala benda yang free untuk korang. Supaya apa? Sebab korang mungkin baru bermula, korang mungkin tak ada bajet, jadi buat apa nak buang duit. Dan saya juga bagi tutorial nanti dalam ni, cara penggunaan. Macam kalau korang tengok ada orang buat dalam segi raya, guna AI tukar kartun jadi AI, ada yang buat macam action figure dalam kotak dan sebagainya. Semua tu menggunakan AI yang nanti saya akan masukkan tutorial ke dalam ni juga. Dan dekat sini guys, salah satu contoh tutorial yang saya nak tunjukkan. Okey, ini adalah satu automation software. Okey, apa dia automation software ni guys? Dia boleh buat semua benda untuk kita tanpa kita perlu buat. Kita set up sekali je. Contoh dia, korang nak buat blog. Contohnya korang nak buat satu writing di mana korang nak post ke dalam Facebook ke dalam blog korang ke dalam website korang ke, sehingga creation text tu pun korang tak payah buat. Korang set up sekali. So AI tu akan buat teks tu, AI tu akan masukkan ke dalam blog korang ataupun ke dalam FB ataupun ke dalam mana-mana yang korang nak, dan dia akan postkan secara automation. Now, salah satu automation yang saya kongsikan tutorial di dekat sini, macam mana korang nak dapat 1000 of free database percuma ni, maksudnya percuma free. So korang boleh pergi ke link di sini dan korang tekan, lepas tu korang boleh belajar. So bila saya tekan contohnya, okey, dia akan buka dekat sini. Of course di dalam bahasa Inggeris sebab saya target luar negara. Cumanya bila tutorial-tutorial saya dekat atas ni, dia akan ada language. Korang boleh tukar ke bahasa Melayu dan dia akan ubahkan benda ni di dalam bahasa Melayu, jadi korang boleh baca, dan semua ni adalah percuma. Now guys, bila saya sebut ramai orang tengah cari peluang untuk buat duit, jalan untuk buat duit, saya ada satu projek ni di mana modal sangat-sangat rendah, korang boleh buat sangat-sangat banyak dengan menggunakan sistem affiliate funnel dan sebagainya yang saya bagi secara percuma. Kalau korang nak tahu, korang tengok link di description ke di bio ke di mana-mana. So dia akan buka page ni ataupun title yang korang boleh tengok, buat 1000 hingga 5000 berkali-kali. Dan kita ada sistem closing automation. Kalau korang nak faham, korang scroll ke bawah, ada video ni korang boleh tonton. Kalau korang berminat, korang masuk sahaja link di dalam ni ke dalam Telegram. Di situ semua step by step, semua benda kita berikan kepada korang. Kita jumpa korang di situ.